Banyak ah? Ini 4 kotak. Sama. Berat kot. Ni, berapa kg? Tak tahu. Macam lebih je. Ini apa dalam? Cable tie. Macam berat je. Boleh letak tak? Boleh, tapi ni lebih kg lah. Tak boleh lah macam ni. Tengok, you pun tak larat. Sebab berat sangat. Sebab maksimum. Ya, customer order. Macam boleh lah. Boleh lah. Boleh. Dia tak seberat yang tetap. Boleh. Dia nampak macam berat tapi tak adalah berat sangat. Aku boleh angkat macam tu. Boleh. Cuba. Kita mau tolak masuk. Guling-guling lah. Guling. Guling. Oh, okey. Alright. Gitu. One more Right. Tolong saya tolak sikit dalam sebab Okay. dalam sini aja. Oh my days. Okey. Alright, itu saja. Alright, thank you. Habis itik aku. Okay, barang pun dah ambil. Ada 4 kotak. Dia nampak macam lebih muatan. Tapi aku try angkat satu tu macam bawah 10 kg ke. Tak adalah berat sangat pun. So kalau total 4 ni 40 kg ke bawah macam tu lah. So jarak perjalanan dia adalah 34 minit. Itik aku pun dah macam ni. Sorry lah itik. Kita sudah sampai ke destinasi kita. Nak drop dekat Kilang Nak ke mana kita nak? Bos, Lalamove. Drop barang Lalamove. Banyak agak ni. Berat lagi. Boleh angkat sekejap? Saya try angkat. Banyak. Ni berat kot. Mau angkat 2 orang. Sini boleh? Situ. Boleh. Oi. Banyak cekadak lah. Apa? Penuh. Banyak barang. Okey. Oh, ini bosnya. Tapi dia tak berat tak? Dia kabel kabel. Oh, kabel. Kabel pai. Alright, itu saja. Woi, boleh tak tu? Itik aku dah boleh tidur dengan aman. Alhamdulillah, settle job tadi. Kita dapat RM15.44. Okey lah. Barang pun dia yang angkat tadi.